Arsenal panggil Van Persie untuk bincang masa depan. Tapi apa yang dia dapat? Slide PowerPoint dengan Microsoft Excel. Pada tahun 2012, Van Persie telah berpindah ke Manchester United setelah 8 tahun di Arsenal. Semasa itu, Van Persie hanya dapat satu Piala FA selama 8 tahun. Arsenal pujuk Van Persie untuk stay. Siap nak bayar lagi mahal daripada Manchester United. Tapi, masa meeting tu, board daripada Arsenal tunjuk 5 tahun tentang kewangan kelab. Dia tunjuk graf untung rugi, pelan kewangan. Van Persie bukan nak tu. Van Persie nak Piala Liga. Musim pertama dia dekat United, dia dapat EPL, dapat Golden Boot. Sementara Arsenal tak habis-habis buat kira-kira.